Assalamualaikum, saya Sheila daripada Sudin dan Sheila Food Garden. Kami mewakili Selangor Figures, Southern Entrepreneur Selangor Figures ada di Maha pada kali ini. Kita nampak daripada sini pokok buah tin telah berbuah di bumi Malaysia dan kita dapat menikmati buah-buah tin sepanjang tahun. Di sini ada banyak bahan-bahan pokok tin seperti baja, fertigasi dan pokok-pokok menanam pokok dan pokok buah sekali. Pokok tin ini sebenarnya boleh berbuah seawal-awal bulan kedua kalau ditanam daripada anak betul. Kalau ditanam daripada keratan mungkin dalam 3-4 bulan. Dan kita boleh menikmati buah yang masak dalam masa bulan yang ketiga atau bulan yang keempat. Jadi kita tak perlu menunggu setahun untuk pokok tin berbuah. Harga pasaran untuk buah tin adalah lebih kurang sekilo lebih kurang RM80 hingga RM200. RM200 itu untuk buah masak merah, buah masak hitam. Buah masak merah lebih kurang RM80, buah masak hijau RM150 dan buah masak merah, buah masak hitam RM200. Buat masa sekarang pengusaha pokok tin kebanyakannya menanam anak benih, tetapi terdapat ladang-ladang pokok kecil yang menanam pokok tin untuk berbuahan di Seri Kembangan, di tempat Seri Kembangan, Miniaga dan ada beberapa tempat di Lembah. Harga pokok tin sebenarnya dari sekurang-kurangnya daripada sebatang daripada RM10 hingga beribu-ringgit. Tapi paling senang untuk bermula menanam pokok tin adalah membeli daripada pasu anak pokok stabil daripada kita menanam keratan, sebab daripada keratan adalah agak susah. Buah tin adalah banyak sebenarnya, dia disebut dalam Al-Quran seperti buah tin dan buah zaitun. Dia banyak membantu kesihatan kita pada dalaman seperti kencing manis, anti kanser, gout, jantung, banyak lagi. Diharap anda datang pada Maha ini untuk membeli anak benih dan buah tin segar. Ada juga dijual jus buah tin yang dibuat di Malaysia dan daripada luar negeri. Diharap anda semua dapat datang ke Maha pada kali ini. Hanya tinggal hari ini, esok dan lusa anda datang ke Maha tahun 2016.